Okay gang, today kita punya second kelas memasak Ajinomoto dengan Chef Arif. Hari ni kita datang awal, so ada lawatan ke kilang. Kita masuk auditorium dulu. So this is our itinerary hari ini. Okay, tengok itinerary. So kejap lagi kita akan tunggu video kita. Okay. Nanti video nanti dia boleh Alright. tahu apa peranan Ajinomoto menjabatkan. Di Malaysia, Ajinomoto ditubuhkan pada tahun 1961 di mana kami menggunakan operasi pengenalan untuk merancang umami Ajinomoto. Sejak itu, kami terus berkembang menjadi peluang makanan dalam rasa yang dinamik dan dipercayai oleh pelanggan bagi menyumbang kepada kesihatan. Siapa yang ada gunakan kita punya aminobital? Kaki hiking tak gunakan aminobital. Saya guna. Chef Arif yang bagi. Tak pandai sangat. This one is good for you. If you betul-betul yang kaki hiking, this one will really support you punya stamina you. Betul. Akhirnya yang pertama dan hingga sekarang masyarakat kita Ajinomoto Malaysia berat. Dan kemudian masa juga tu kita nak besarkan perniagaan kita tak nak bertumpu kepada Ajinomoto je sampai analitik dan kita juga keluarkan produk-produk yang berasaskan retail produk. So bermula era itu produk kita pada tahun 1878 Haji Showpaper dan Haji Showpaper. So ini antara produk yang bagi kita sini yang paling laris lah untuk produk kita. Ya, so bila kita buat satu kita ni lah. Produk retail kita ni tak banyak lah kau untung pun untuk retail kat sini. Dia hanya backup je perniagaan kita. Kan? Kerana untuk produk retail ni sebenarnya untuk kita nak lawan nama-nama besar seperti Maggi, seperti Adabi kan, tak mampu kita nak lawan. Kan? Dan kita tengok pun minda orang Melayu kita ni tidak ditanam dengan satu produk ya. Untuk produk retail ni iaitu Adabi. Kan? Bagi orang masyarakat Melayu kita ni Adabi itu adalah Islamic produk Islam. Kan? So apa pun dia akan go through kat sini. Ini ada halal. Okey? Boleh? Boleh. Okay. So ini datang ni antara produk-produk yang kita keluarkan daripada Ajinomoto Malaysia Berhad dan visi utama kita selamat Okay, kita nak pergi kilang. Naik dekat atas, lepas tu ada bridge to cross to the kilang. Grup-grup. Kilang Arif. Dan hiking saya hari ni, budaya video orang Jepun ni sebenarnya is berbeza, totally different. That's why pekerja kita sekarang ni yang 680, 60% dah berkhidmat dengan Ajinomoto ni 15 ke 20%. Okay? So kalau dalam bahasa Malaysia, maksudnya parti kita rasa. Parti kita rasa. So kalau yang macam ni, ini dia membawakan nama produk. That's why Ajinomoto. Kalau you tengok in one word, Ajinomoto, one word that is our company. Kerana nama company kita Ajinomoto, nama produk pun Ajinomoto kan. So macam mana kita nak bezakan bila you tengok yang ni, ni yang membawakan nama produk. Okay? So Okay, sekarang sambung pergi kelas memasak pula. Tadi tengok packaging tu tak boleh rakam. Ni kita. Tadi kita pergi blok B kan? Ni kita nak ke blok A kot. Let's go to Cooking Studio Ajinomoto. Inilah medan kemenangan kami. Okay, this time mana ada orang makan? Okay, this time Oh, tengok ni, dah ada grup. Kau dulu kan? Kau boleh ambil translation. Okay, ni kita punya team 6. Ni dah, okay, dah ready dah. Kita nak mula ni. Chef Arif. Arif Playboy. Chef, pakai topi. Chef, pakai topi. Undang-undang dan kejahatan.
Dekat sini ada sesiapa allergic dengan udang ke? Ada seorang saja. So boleh elakkanlah daripada makan udang, kita still boleh makan daging. Okay, dah ready? Boleh Dah. mula kan? Boleh. Pembantu saya. Net. So Nat, ya betul, Cik Nat. Dari mana? Cik ke puan? Cik Nat. So Cik Nat akan bantu saya kat depan lah untuk memudahkan keadaan. So dekat sini kawan saya, pembantu saya kat sini kita ada Chef Yus dengan Chef Ju. So diorang hidangkan untuk awak sebab since dah berjalan tadi penat kan, haus. So kami ada tropical black tea yang kami buat guna produk kami, Ajinomoto Lime Seasoning. Okay, kemudian kita menumis dulu kita punya beras tu bagi semua sebati. Kemudian kita akan masukkan air. Dekat sini air yang saya pakai ada 3. Saya pakai air pandan untuk bagi bau. Lepas tu kita pakai susu sejat untuk gantikan santan bagi berlemak tapi kurang sedikit lemak dia. Kemudian baru kita tambahkan air. So 3 ni boleh masuk dalam tu. So dekat sini kita perlukan satu daging sudu masak kecil hitam untuk setiap jenis. Satu sudu kecil Satu sudu kecil. Buka kek dia. Memudahkan untuk kita tuangkan. Alright. Satu. Okay. 2. Cabut kepala dia. Sebab kepala dia paling senang nak merah sebab bila once dia dah keluar dari laut, dia dah protein dah start deteriorate, dah start untuk mengurang. So cara awak nak tu kena jaga temperature lah. Jangan bagi dia kena air, melainkan awak nak masak, awak bilas baru masuk ke dalam laut. So kalau awak receive kejap lagi, saya nak potong sendiri lah. Okay? So untuk yang ni, saya just nak bagi highlight lah. Kalau kita buat acar jelantah, kita kena tahu part mana yang tebal, part mana yang nipis. Sebab kita kena tahu tekstur bahan-bahan kita. Antara bahan-bahan kita ada nenas, kita ada timun, bawang merah, bawang putih, bawang merah, cili merah dengan carrot. Carrot paling keras, carrot tak dicelup, carrot fresh. Sedangkan kita punya dapur ni sempit sebab kita ada kerusi. Saya nak minta tolong kerusi ni letak di tengah. Nanti pembantu saya akan bawa ke belakang supaya awak ada ruang yang cukup luas lah. Jadi baru nasi serai, Just in acar case kalau jelantah. ada berlaku apa-apa kecemasan ataupun masa memotong tu, jangan risau, boleh angkat. Saya nak pakai induction cooker pun Kerusi alihkan ke tengah dulu. Sorry. Induction cooker. Ini persen-persen kita semua ni kena make sure semua bersih. Let's go. Chopping board pun ada di sini. Ini udang. Okay, ni untuk ni udang. Chopping board pun ada colour tu. Tu untuk sayur, untuk seafood. So first potong daging Let's go. Sakit. Okay, kita bahagikan tugas masing-masing. Ini buat acar jelantah. Kau in charge apa, nasi kau? Kau udang. Udang. Rabi nasi. Mantap tu. Nasi serai dia dah. Mantap. So aku in charge of daging masak hitam lah. Kita tengok kita punya pesaing. Hui, hantar. Kita punya mata. Okay, so daging dah potong, kita nak marinate. Ini campur ni. Let's go, marinate. Kau dah sampai stage mana dah? Okay, tengah potong timun. Aku harap baru 5 minit, nak biarkan 30 minit. Sekarang ni nasi dah masuk ke dalam ni, tinggal nak tengah masak je. Udang. Sigo. Okay, nasi dah start cooking. Make sure on. Udang, kacau ni. Udang masak dan sedikit. Maksudnya buat basah. Okay, aku baru start masak daging hitam. Tapi lagi 15 minit. Ini udang dah masak dah. Macam mana ni nak plating Satu plating namanya. Boleh. Ikut lauk masing-masing nak plating macam mana? Let's go. Lepas ni aku kena tambah air 500 ml. Nasi pun tak masak lagi, guano So sekarang masak daging masak hitam dah start DJ. Kita boleh masukkan 500 ml air.
Okay, lepas tu kita akan perasakan satu sudu kecil ni, dan kita last sekali baru kita masukkan kerisik lah. So tanya Faridah apa ambil ya? Nasi kita belum bagi berasap tapi lagi 10 minit. Macam mana ni? Kita makan lauk je. Kita akan lauk ya. Lauk pun tak berdidih baru air ni. Okay. Masa dah habis tapi aku punya masih basah. Nasi pun basah. Memang masalah kita pembasahan ya. Nampaknya kita terpaksa lupakan niat kita untuk bawa piala kemenangan hari ni. Tapi we did great guys. Tepuk tangan semua. Ada. Yang ni Harry sebenarnya chef ya. Daging, oh ni colour lawa. Ini daging masak hitam sebenar. Ni potongannya kurang sikit. Mantap. Mantap. Power doh kau. Sorry, kita orang tak boleh tutup lagi exhaust fan, tak masak lagi. Yang lain semua dah plating. Ini masih lagi kat sini ya. Kita akan dapatkan perfect sebab kita nak hidang yang terbaik untuk kawan-kawan semua. So basically kita orang dekat kita orang last place lah untuk siapa memasak paling cepat. So pengajaran dia bila nak tuang air ni kena tengok ni lah, tengok dia punya isi padu dia. Jangan ikut resepi sebab kadang-kadang dia air daging tu dah banyak lah sebenarnya. So dia jadi macam basah lah. So kita orang punya paling banyak air lah. Let's go. Suasana. Akhirnya hidangan kami berjaya siap. Macam lauk rembayung. Terima kasih teammate Farida, Rabi. Apa nama kau tadi aku lupa? Syahira. Yeah, mantap. Kita memang mantap doh. Tadi kita dapat pujian pada semua sebab memang dapat mantap. Dan ikut time. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menyokong saya. Memang hebat. Terima kasih atas kerjasama. Ini hidangan lauknya semua. Tadi ramai datang meja kami, rate ini yang terbaik lah. So, kalah menang tapi pastinya sokongan penuh pada kawan-kawan lah. Itu yang penting lah. Let's go. Okay, oh. So saya announce untuk the winner hari ini goes to group number 2. Nombor 2. Suka. Okay. Kita tengok. Mana yang menang tengah mana? Selalunya untuk dalam masak kita bagi apron dia. Tapi hari ini saya bermurah hati nak bagi you all kita punya ni. Tempat kedua. Berharap. Tak apa geng. Korang menang di hati aku doh. Baik doh. Ini satu ya. Kau bagi saya. Okey, kita potong dulu. Bismillah. Okey, untuk tengok siapa yang berluah hari ini. Helkan tak? Martin Aziza. Akhirnya. Okay, kita makan sebelum makan jom. Mustaqim Dedi. Mustaq sekali jo. Kita makan sedap doh. Okay, next. Nombor 23. Martin Aziza.
dengan apa-apa sedap gila. Aku garam dulu, aku rasa nak nangis. Tapi sedap siap. Alhamdulillah. Ini kroni ini kroni. Oh ni, Rabia ganti. Rabia ganti tempat dia. Sebab tak ada nama saya. Sebab nama dia tak ada. Nama. Kau memang dah cakap tadi ambil tu. Okey. Oh, sedap gila duduk dia. Udang pas gila. Bila nak bagi aku menang ni, aku dah 2 kali tak pernah menang ni. Aku tambah. Aku macam tanya kenapa diorang tak bagi portion lebih sebab aku tak cukup tu. Apa dia? Makan sedap. Daging sumpah tak lihat. Boleh rasa. Daging. Halo mah. Ini macam rembayung punya tu. Ini baik tu. Ini daging hitam sebenar tu. Masa? Ada daging orang. Ada. Aku dah lepaskan. Ada. Rasa dah orang. Dua weh. Sedap dari nasi. Dengan api. Apa api? Rasa lauk sebenar tu ni. Merol amang. Amang buruk lah. Oh. Ya, aku nak daging besar lagi tu, sedap tu. Daging pada Joe's Kitchen ni menang tu. So, support tu, Joe's Kitchen dekat section 13. Aku dah kacau lah. Aku rasa aku ada yang potong macam ni, ada yang macam ni. Terus tak jadi. Betul lah dengan cara potong lah sebenarnya. Apa tak ada habis. Dah habis tak? Dah habis, semua dah ambil tadi. Alright, terima kasih Chef Arif dan Haji Nomoto. It's a wrap. Terima kasih pilih kami sebagai grup terbaik. Grup terbaik